dengar kawan kita meninggal. Kita lah yang duk breakfast dengan dia setiap hari. Kita lah yang duk apa-apa susah, dia lah yang tolong kita. Tiba-tiba kita dengar dia meninggal. Kita pun kesian lah. Kesian, dia satu kilang dengan kita. Kita carilah satu tin ke buat tabung. Collect dengan kawan-kawan ni. Aku nak pergi jumpa arwah jenazah. Kalau siapa-siapa nak bagi sumbangan, boleh bubur dalam tabung ni. Kita pun bawa lah tabung ni. Contohlah ni tabung. Nak kotak lah. Katakan ni tabung lah. Ini tabung. Semua bubur dalam tabung ni. Kan? Semua bubur dalam tabung ni. Katakan ada RM1,000 dalam tabung ni. Kita pun bawa tabung ni pergi dekat jenazah. Kita bukan bagi dekat jenazah. Bagi dekat arwah lah. Balu tadi. Bagilah RM1,000 ni dekat balu. Tuan-tuan, itu hari masa pengebumian kita buat tabung ni. Esok kita akan buat tak? Esok kita akan buat tak tabung ni? Kita takkan buat dah, tuan-tuan. Siapa yang struggle? Siapa yang susah? Keluarga dia yang susah. Sebab tu kita pun sama jugalah. Kalau kita yang susah, adakah orang di sekeliling kita ni nak tolong kita ni?